Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah atas kurniaan limpah nikmatnya, maka telah sempurnalah perkara-perkara yang baik bagi kita. Dan salah satu perkara yang telah disempurnakan oleh Allah pada pagi hari ini, kita telah diberikan waktu luang, kita telah diberikan kesihatan tubuh badan, dan kedua nikmat ini kemuncaknya dapat kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah dengan menuntut ilmu. Dan insya-Allah pengajian ilmu kita pada pagi hari ini berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis himpunan Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat kita teruskan lagi. Dan walillahil hamd, kita dah memasuki hadis yang ke-24. Dan pada minggu lepas kita dah bahas beberapa doa daripada Nabi SAW dalam kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah. Dan bijaknya Nabi SAW dalam memberikan kita contoh dalam kita nak berdoa meminta hidayah kepada Allah, dalam masa yang sama kandungan isi doa tersebut adanya beberapa tips ataupun punca yang Nabi SAW nak ajarkan kepada kita. Jikalau kita lakukan perkara tersebut, pasti nescaya hidayah akan sentiasa bersama kita daripada Allah Rabbul Alamin. Dan ada beberapa doa yang kita dah bahas. Salah satunya apa? Yang paling simple sekali, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Talib. Apa dia? Qul Allahumma hadini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan kuatkanlah perbuatanku, percakapanku, lisanku, peganganku. Saddidni. Kemudian doa yang mengumpulkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, yang ia setara dengan doa yang Allah Jalla fil Ula ajarkan kepada kita dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu versi Al-Quran. Manakala penerangannya daripada hadis, siapa boleh bacakan doa itu? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perelokkan agamaku, yang mana agama tersebut menjadi benteng, menjadi penjaga bagi setiap urusan kehidupanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perelokkan, jadikanlah semua baik dalam urusan duniaku, kerana di situlah tempat aku hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perelokkan akhiratku, kerana di situlah tempat kembaliku. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Dan dua perkara ini, kebaikan di dunia dan di akhirat, tidak mungkin dapat kita dapat ataupun kita jangkau melainkan dengan agama yang sulh, agama yang baik. Kerana agama itu akan menjadikan kita hamba yang saleh, hamba yang taat, hamba yang bertakwa, sehingga kehidupan dunia akan sempurna dan lebih sempurna lagi apabila kita dibangkitkan di akhirat kelak. Sebab tu Nabi SAW sebut waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, dan jadikanlah kehidupan aku ini adalah kehidupan yang menyebabkan aku dapat banyak kebaikan. Setiap nafas yang kita diberikan oleh Allah pada pagi hari ini, besok hari, lusa hari, tulat hari, ya Allah, jadikanlah hari-hari tersebut adalah hari yang dapat menambahkan amal soleh, menambahkan ketaatan, menambahkan taqwa. Tapi jikalau sebaliknya, kita minta kepada Allah apa dia? Waja'al mauta rahatan li min kulli syar. Jikalau tidak ada kebaikan yang dapat kau kurniakan kepadaku pada besok hari, jadikanlah kematian itu rehat bagi aku melakukan segala bentuk kejahatan. Sebab tu orang yang paling terbaik adalah orang yang panjang umur tetapi umurnya diisi dengan amal saleh. Wa hasuna amaluhu. Sebaliknya orang yang paling buruk, walaupun umur dia 90 tahun, 100 tahun, 100 lebih tahun, 70 tahun dan sebagainya, dia menjadi orang yang paling buruk dan hina di sisi Allah kerana setiap detik waktu dia diisikan dengan perkara-perkara dosa. Akan menyebabkan tempoh lamanya dalam neraka ataupun na'udzubillah akan menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Baik. Itu beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada lagi doa? Doa ketika solat malam. Sah? Ada, kemudian kita ada baca doa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Sah? Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan diri, dan hanya kepada Engkau aku betul-betul beriman, yakin, dan hanya kepada Engkau aku betul-betul menyandarkan hati aku, iaitu bertawakal. Wa ilaika khasamtu wa bika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Dan hanya kepada Engkau aku mengembalikan segala urusan, aku berhukum dengan hukum Kau, maka ampunkanlah dosa apa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Wa asrartu wa a'lantu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku buat secara terang-terang. Wa ma anta a'lamu binni wa ma anta a'lamu bihi minni, yang mana Engkau lebih tahu berbanding aku. Dosa apa yang kadang aku tak terperasan pun, ya Allah, ampunkanlah dosa itu. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak aku sembah melainkan hanya Engkau. Ini kita minta kepada Nabi SAW, kita minta kepada Allah Rabbul Alamin untuk mengampunkan dosa kita. Kerana hidayah tak mungkin akan datang melainkan kita tidak kekal dalam dosa. Kalau kita masih kekal dalam dosa dan masih ada lagi dosa yang belum diampunkan oleh Allah, itu petanda kita belum dapat hidayah daripada Allah. Jadi apa-apa doa yang kita minta ampun, sebenarnya kita juga minta hidayah. Dan pengajarannya yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis, dalam doa ini adalah antara punca utama seseorang memperoleh hidayah Allah adalah dengan tauhid. Betul-betul mengesakan Allah di setiap urusan kehidupannya. Dan tawakul. Menggantungkan hatinya 100% kepada Allah, tidak kepada selainnya. Bila? Setiap waktu, setiap detik urusan kehidupan, 24 jam. Itulah punca hidayah yang paling terbesar. Okay? Kalau kita masih lagi ada rasa berpaut hati kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada suami, kepada isteri, pada pekerjaan, bos dan sebagainya, itu adalah punca awal kita akan binasa dan jauh daripada hidayah Allah. Kemudian kita ada bahas juga doa Allahumma habbib ilaina al-iman. Sah? Ada tak tulis doa ni? Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan perhiasilah keimanan itu dalam hati-hati kami.
wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah aku benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin, dan jadilah kami daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan hidupkanlah kami kelak di pada mahsyar dalam keadaan muslim, wa alhiqna bis salihin, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang saleh, ghairul khazaya wala maftunin, tanpa dalam keadaan hina dan diuji. Dalam hadis ini Nabi SAW ajarkan kita untuk meminta kepada Allah, wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami di antara orang yang diberi petunjuk. Tapi sebelum tu ada beberapa poin Nabi nak ajarkan kepada kita punca kita dapat hidayah. Apa dia? Cinta kepada keimanan dan amal soleh. Cinta kepada keimanan dan amal soleh. Kalau kita masih lagi rasa berat nak menutup aurat, cepat-cepat bertaubat. Itu tanda kita jauh daripada hidayah Allah. Kalau kita rasa berat nak bersolat berjemaah di masjid, khususnya bagi lelaki, cepat-cepat bertaubat, kerana kita telah benci iman dan amal soleh. Jadi punca utama kita nak peroleh hidayah Allah, fastahduni, kita kena usaha, iaitu hadirkan perasaan suka dan cinta kepada keimanan dan amal soleh. Sebaliknya kena ada hadirkan juga perasaan benci dan tak suka kepada segala bentuk kekufuran, fusuk dan juga isyan, maksiat. Rasa benci kepada benda-benda yang melanggar perintah Allah. Kalau kita dah terjerumus kepada, contohnya lah, kita dah terjerumus bertahun-tahun kita dah melakukan satu muamalah dalam jual beli yang ada unsur riba. Mungkin dulu sebelum kita nak melakukan muamalah tersebut kita tak tahu hukumnya. Sekarang kita dah tahu hukumnya, wajib hadirkan dalam hati kita benci, supaya Allah berikan kita hidayah supaya kita dapat berlepas diri sepenuhnya daripada perbuatan tersebut. Tapi kalau kita masih rasa santai, tak ada rasa apa-apa, sedangkan kita dah tahu riba adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar, isytihar perang bersama Allah dan Rasul, itu punca awal kita akan dijauhkan daripada hidayah oleh Allah. Baik. Dan ada beberapa lagi punca-punca hidayah yang Allah sendiri beritahu dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya apa dia, ikhwan ni? Punca kita memperoleh hidayah, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Berkawan dengan orang-orang yang saleh adalah punca kita dapat hidayah. Sebaliknya, menjauhi berkawan dengan orang-orang yang tidak saleh. Okay. Bukan bermaksud bila kita tak nak berkawan dengan orang yang tidak saleh, kita tak tegur dia, kita tak dakwah dia, kita boikot dia, tak. Jangan jadikan sebagai kawan yang rapat. Kawan yang tidak dapat menyebabkan iman dan takwa kita meningkat, kita hanya sekadar berkawan saja, bukan bersahabat. Tapi kalau nak cari sahabat yang kita akan duduk bersama dia, kita akan berbincang bersama dia, kita akan saling ziarah satu sama lain, bertanya khabar dan sebagainya, cari orang yang dapat memberikan kita peningkatan dalam iman dan takwa. Bila kita buat maksiat, dia akan tegur. Bila kita tertinggal buat perkara ma'ruf, dia akan mengajak kita. Itulah sahabat sebenar. Itulah sahabat yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi. Hadis dia, falyanzur al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, agama seseorang itu berdasarkan agama khalilihi, kawan baik dia, sahabat baik dia. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Nabi SAW pesan kat kita ni, nak dapat hidayah Allah, nak perolehi kebaikan dunia dan akhirat, maka perhatikanlah kepada siapa engkau berkawan baik. Baik. Dan di antara punca utama juga kita memperoleh hidayah adalah berzikir. Perbanyakkan berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat berapa? 41. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan hati dan lisan, dengan zikir yang sangat banyak. Zikran kathira. Kalau zikran qalila, belum dapat hidayah lagi. Ayat setelah tu apa dia? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan antara bentuk zikir yang banyak itu, kita sentiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Kemudian balasannya apa? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbih kepada Allah pagi dan petang, Allah akan berselawat ke atasnya dan juga para malaikat. Apa bentuk selawat Allah ke atas hamba-Nya? Saif? Ada dua. Allah akan puji nama dia di hadapan semua penduduk langit. Dalam masa yang sama Allah akan beri dia rahmat. Dan rahmat terbesar Allah bagi orang beriman apa dia? Hidayah. Kemudian wa liyukhrijakum minadh-dhulumat ila nur. Barang siapa yang zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila, Allah akan keluarkan daripada kegelapan demi kegelapan menuju kepada cahaya. Itulah hidayah. Jadi punca utama kita dapat selawat daripada Allah, kita dikeluarkan, diberi hidayah oleh Allah, keluar daripada segala bentuk kegelapan maksiat, kegelapan bid'ah, kegelapan syirik, menuju cahaya sunnah, cahaya tauhid, cahaya ketaatan, adalah jika kita banyakkan berzikir. Dan para ulama menerangkan zikran kathira itu apa dia? Terdapat berapa perkara zikran kathira dalam urusan 24 jam kehidupan seorang mukmin? Ada 6 perkara. Uktubu. Siapa yang belum tulis, tulis. Tafsir bagi perintah Allah, udhkurullaha zikran kathira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka ada 6 perkara, 6 zikir yang wajib kita terapkan dalam 24 jam harian kita. Perhatikan. Yang pertama sekali apa? Salat. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir yang paling besar, zikir yang paling agung adalah salat. Bukan sekadar salat wajib saja, tapi penuhi hari-hari kita dengan salat rawatib, salat sunnah yang lain. Okay. Sebab tu Nabi janjikan ganjaran apa bagi orang yang istiqamah jaga salat rawatib, apa dia? Akan dibinakan dia baitan fil jannah, istana dekat syurga. Tak mungkin kita dapat istana dekat syurga, tak mungkin kita dapat jejakkan kaki kita dalam syurga, melainkan kita dapat hidayah dekat dunia. Baik, jadi siapa yang masih lagi belum dapat istiqamah melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat pada setiap hari, sudah tiba waktunya untuk kita berubah. Apapun jenis alasan duniawi yang tidak penting ni, yang tak sampai darurat lah, tinggalkanlah. Sisihkan waktu untuk kita salat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat 2 salam sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isyak. Okay, inilah punca kita dapat hidayah. Yang kedua apa dia? Zikir pagi. Dan yang ketiga zikir petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu uzkurullaha zikran kathira. Siapa masih lagi tak pernah berzikir, bahkan tak tahu apa itu zikir pagi dan petang, bertaubatlah kepada Allah. Ini mungkin adalah hidayah yang Allah nak berikan kepada dia. Kita disunahkan setiap pagi dan setiap petang untuk melantunkan beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan zikir tersebut penuh dengan tauhid dan tawakul. Yang mana kita dah sebut tadi, punca utama kita dapat hidayah adalah kita menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah dengan mengesakannya dalam setiap urusan kehidupan kita, khususnya ibadah, dan kita menggantungkan hati kita sepenuhnya 100% kepada Allah dalam setiap urusan agama dan juga dunia. Itu tawakul. Dan perkara ini dapat kita lebih faham dan lebih mantap untuk kita laksanakan dalam urusan kehidupan kita adalah dengan kita zikir pagi dan petang. Okay. Siapa yang belum tahu apa itu zikir pagi dan petang, boleh pergi dekat Gulam
online. Adanya buku zikir pagi dan petang. Atau ringkasannya ZPP. Oh, Shopee problem. Datang Gulam sini. Okey. Yang mana kita ataupun mana-manalah buku zikir pagi dan petang yang membawakan riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Jangan pakai buku yang tidak ada hadis ataupun rujukan yang sahih. Okay. Kemudian kita ada 1, 2, 3. Yang keempat apa? Zikir azkar qabla naum. Zikir-zikir sebelum tidur. Itu pun banyak riwayat yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak. Inilah yang mungkin salat ada sebagian orang dah tahu. Zikir pagi petang pun dia dah familiar, dah tahu dah. Tapi banyak orang yang lalai dalam melaksanakan satu sunnah yang mungkin kita boleh sebut mahjurah, ditinggalkan. Sunnah apa? Zikir sebelum tidur. Bukan sekadar bismika Allahumma ahya wa amut. Ada lagi banyak. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik gharbatan wa rahbatan, dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mana pun isi kandungannya sama juga. Tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mantapkan lagi ibadah dan tawakul kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tujuan kita diciptakan. Dan kelebihannya apabila kita mati dalam keadaan tidur, kita mati dalam keadaan fitrah. Tapi kalau kita dapat lagi kesempatan untuk Allah kembalikan roh kita, kita kembali dengan roh yang begitu kuat, mentauhidkan Allah dan bertawakal kepada Allah. Untuk menjalani hari yang seterusnya. Hari yang menyebabkan dia dapat khair. Kita dah doa kepada Allah, waj'al hayatan li ziyadatan li fi kulli khair. Doa ni bukan sekadar kita minta, tapi kita kena ada pembuktian. Itu konsep dia. Selalunya orang yang hanya berdoa di hujung lisannya sahaja, confirm dia tak dapat hidayah. Betul tak? Tapi orang yang berdoa, tapi dia berusaha untuk menggapai hidayah tersebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku beri dia hidayah. Sebab tu ramai orang baca ihdinas siratal mustaqim setiap hari 17 kali minimumnya. Tapi ramai juga orang lepas solat, lepas baca, terus buat maksiat, terus buat fusuk, terus buat isyan. Adakah Allah tak mampu dia beri hidayah setelah dia minta? Tak, Allah mampu, tapi dia tidak cukup syarat ketika dia meminta hidayah kepada Allah. 6. Kemudian zikir qabla naum. Al-khamis, zikir harian. Zikir khusus setiap kali kita nak buat sesuatu perkara. Itu zikir harian. Zikir khusus yang Nabi ajarkan dalam kita nak buat sesuatu perkara. Zikir bangun tidur, zikir masuk tandas, zikir keluar rumah, zikir pergi masjid, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir naik kenderaan, zikir apabila naik kenderaan, naik bukit, turun bukit, zikir pakai baju sebelum dan selepas, zikir sebelum makan, zikir selepas makan. Ya Allah, sempurna. Agama kita adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu perbuatan pun, jikalau kita betul nak hidayah Allah, udhkurullaha dzikran katsira. Jangan lalai. Minimumnya, apa-apa kita nak buat, paling minimum sekali, mulakan dengan bismillah. Kita beristi'anah kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian yang keenam adalah zikir mutlak. Zikir umum. Zikir bebas. Tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan keadaan yang khusus. Dan ini juga banyak yang Nabi telah ajarkan kepada kita, zikir mutlak ni. Yang ringan di mulut tapi berat di timbangan. Zikir yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Zikir yang Nabi lebih cinta daripada terbitnya matahari. Apa dia? Tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Zikir yang merupakan harta karun daripada, bukan harta karun lah, ada istilah karun kan, harta terbesar yang Allah simpan dekat syurga. Apa dia? Kanzun min kunuzil jannah. Zikir ni kanzun. Kanzun ni adalah harta yang banyak yang tersimpan
Di mana itu? Disimpan di kat syurga. Zikir apa yang bila kita sebut kita akan dapat harta di kat syurga. Bila kita dapat harta kat syurga, confirm kita masuk syurga lah. Bila kita masuk syurga, confirm kat dunia kita dapat hidayah. Lah, al-hawqalah. Zikir al-hawqalah. Apa tu zikir hawqalah? La hawla wa la quwwata illa billah. Ada 5 tahlilat berdasarkan hadis yang sahih. Dia tersebut, sahabat meriwayatkan Nabi SAW tunjuk 5 jari dan Nabi hitung satu persatu. Dan barang siapa yang baca 5 tahlilat ni dalam satu kali sahaja, dalam satu hari dia, kalau dia mati dalam keadaan Islam. Apa dia? Siapa pernah dengar hadis ni? Yang pertama sekali, tahlil yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah, kerana Allah lah yang paling besar. Urusan Allah lah yang paling agung. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata. La syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, kerana bagilah segala kerajaan kepemilikan dan hanya bagilah segala kepujian dan kesempurnaan, dan Allah ke atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah Tuhan yang berhak kita sembah. Yang kelima, yang terakhir, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan hanya Allah, kerana tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. 5 tahlil ni, barang siapa yang sebut pada hari dia, kemudian jikalau pada hari tersebut dia mati dalam keadaan Islam. Inilah kita punya perisai, benteng dalam kita nak menjalani hari kita ni. Hari kita penuh dengan dugaan. Kita bukan sekadar ada hawa nafsu la ammaratu bisu. Kita ada syayatin minal jin wal ins. Jin-jin yang sentiasa mengajak kita kepada keburukan daripada kalangan jin dan juga manusia. Berat. Kita perlukan Allah. Kita perlu berpaut dengan Allah. Dan Allah dah bagi tahu dengan jelas, Nabi SAW dah ajar dengan sempurna bagaimana cara untuk kita memperoleh hidayah Allah 24 jam dalam urusan kehidupan kita. Baik. Itu sedikit sebanyak yang telah kita bahas terkait dengan apa yang dimasukkan oleh Allah Jalla fi'ala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan sesat melainkan siapa yang telah aku berikan hidayah. Oleh itu, mintalah hidayah kepadaku. Mintalah hidayah daripadaku, pasti nescaya aku akan beri dia hidayah. Okay, jelas soal hidayah dan dhalalah. Kemudian seterusnya, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Poin yang kedua, poin yang ketiga, minta maaf. Poin yang pertama adalah tentang Allah mengharamkan kezaliman. Poin yang kedua, Allah menceritakan tentang hidayah dan dhalalah. Ini poin yang ketiga. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah ulang lagi perkataan ini. Allah nak masuk poin yang baru. Tapi Allah nak ulang lagi panggilan kita, panggilan Allah untuk kita semua. Supaya kita lebih fokus dan lebih kita tertanya-tanya. Kenapa Allah panggil aku ni? Untuk apa? Allah SWT berfirman, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Setiap daripada kalian tanpa terkecuali dalam keadaan lapar. Tak mampu nak makan. Kalau mampu pun, tapi kalau Allah terhadkan kemampuan dia untuk capai makanan tersebut, dia tak mampu. Walaupun makanan sudah berada di hadapan dia. Ja'iun ni bukan sekadar orang yang tak mampu nak mencari makanan. Juga ja'iun bagi orang yang mungkin makanan berada di hadapan dia, dia tak akan mungkin mampu untuk ambil dan kunyah, melainkan dengan izin Allah.
Kecuali illa man at'amtuhu. Siapa yang aku berikan makan kepada dia. Baik. Jadi dalam poin yang pertama ni, poin yang pertama kita pernah sebut ada 4 perkara kan. Yang pertama sekali tentang hidayah. Kemudian yang kedua tentang makanan, ta'am. Yang ketiga tentang al-kiswah, pakaian. Yang keempat tentang al-maghfirah. Okay, 4 perkara ni yang Allah sebut, kita sesat melainkan Allah beri hidayah. Kita lapar melainkan Allah bagi makan. Kita semua tidak berpakaian melainkan siapa yang Allah berikan pakaian. Kita semua sentiasa pagi, petang, siang, malam berbuat dosa. Dan Allah akan ampunkan dosa. Ini semua menunjukkan apa? Ini semua menunjukkan apa? Kefakiran seseorang hamba. Kefakiran seseorang hamba. Siapa pun dia, bagaimanapun latar belakang dia, apapun kedudukan dia, dalam 4 perkara asas ni, dia mesti fakir. Dan 4 perkara ini boleh dibahagikan kepada 2. Poin yang pertama dan poin yang kedua adalah maslahat diniyah. Al-hidayah. Dan yang terakhir yang kita bahas terkait dengan kefakiran manusia adalah al-maghfirah. 2 perkara ini adalah terkait dengan maslahah diniyah. Maslahat dari sisi agama. Maksudnya apa? Asas seseorang nak dapat islah dalam agama dia, Allahumma aslih li dini, dia kena perhatikan 2 asas ini. Yang pertama sekali, hidayah dengan maghfirah. Tak mungkin orang akan dapat hidayah melainkan dia dapat maghfirah. Tak mungkin orang memperoleh maghfirah melainkan dia diberi hidayah. Boleh faham? Jadi 2 asas ini adalah penyebab seseorang menjadi orang yang bertakwa, orang menjadi orang yang ibadur rahman, menjadi al-abrar. Semua memerlukan 2 asas utama ini. Sebab tu Allah sebut dalam hadis ni. Maslahah diniyah. Masalah bahasa Melayu dia apa? Kebaikan. Kebaikan dari sisi agama. Asas dia apa? Hidayah, maghfirah. Kemudian, poin yang kedua, at-ta'am ataupun al-at'imah dengan al-kiswah, pakaian, makanan dan pakaian, merupakan asas bagi maslahah duniawiyah. Kebaikan dari sisi keduniaan. Duniawiyah. Okay. Jadi tak ada lagi pertanyaan ataupun persoalan. Allah sebut kita semua lapar, kita semua tidak berpakaian. Jadi selain daripada 2 ni, hasilnya kita dapat daripada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kenapa Allah tak sebut kalian ni semua tidak ada rumah melainkan siapa yang aku beri rumah? Kalian semua ni tidak ada kenderaan melainkan siapa yang aku beri kenderaan. Itu soal dunia juga kan? Tapi kenapa Allah tak sebut? Allah hanya sebut makanan dan pakaian sahaja. Itulah induk yang hasas. Dan itu adalah merupakan perkara 2 ini, jikalau seseorang Muslim dah dapat perkara ini, tak perlu lagi dia berlebihan mencari dunia ini. Boleh faham? Cukup. Cukup seseorang menjadi orang yang saleh, hamba Allah yang taat, jika dia ada makanan yang cukup dan pakaian yang sempurna. Betul kan? Lebih daripada itu, ada sekadar tambahan sahaja. Dan pastinya ada pertanggungjawaban di sebalik itu. Okay? Sebab tu Nabi SAW ada bersabda dalam hadis yang sahih, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pada pagi harinya dia bangun dalam keadaan aman. Fi sirbihi. Sirbi ni banyak tafsiran dari kalangan para ulama. Ada kata rumah, ada kata negara, ada kata jalan. Maksudnya apabila dia menjalani satu jalan, aman. Ataupun dia bangun pada pagi hari di rumah dia, ada rasa keamanan.
Tidak ada musuh yang datang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tak selesa dan sebagainya. Itu perkara yang pertama Nabi sebut. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Dia dah bangun aman, hati dia tentram. Ditambah lagi kenikmatan seterusnya, badan dia sihat. Tangan dia boleh bergerak, kaki dia boleh berjalan, mata dia boleh melihat, telinga dia boleh mendengar. Walaupun terkadang, khususnya orang tua lah, kena cocok dulu, cek darah tinggi. Tapi masih lagi sihat, boleh buat urusan dunia dengan sempurna, itu dah cukup memadai. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia memiliki makanan pada hari tersebut. Makanan untuk pagi, petang, pagi, siang dan malam. Kalau dia ada makanan untuk satu hari itu, Nabi sebut apa? Faka'annama hizat lahud dunya. Allah telah menghimpunkan di hadapan dia dunia, semua urusan dunia. Ini hadis dia. Hadis sahih riwayat Tirmizi daripada Ubaidullah bin Muhsin. Okay, yang pertama tadi, aminan fi sirbihi. Yang pertama. Rasa aman dalam rumah dia, dalam negara dia. Tidak ada musuh ke, tidak ada peperangan dan sebagainya. Dan kita ada tak kat Malaysia sekarang rasa ni? Kita dah dapat satu benda. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Badan sihat. Badan sihat ni dia dapat melakukan perkara dengan sempurna lah. Apa yang dia nak, dia boleh dapat. Apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Tidak ada apa yang boleh menghambat apa yang dia nak lakukan. Itu orang yang ada kesihatan. Okay. Walaupun contohlah, dia ada kencing manis. Dia ada darah tinggi. Tapi pada pagi hari itu, kencing manis itu tidak mengganggu pun urusan kehidupan dia. Itu sihat. Itu sihat. Sebab ke depan, besok hari ke, minggu depan ke, sebulan ke depan ke, siapa tahu akan terjadi, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Jadi jangan kita ditakutkan oleh syaitan tentang penyakit yang ketika itu kita tak ada rasa pun sakit. Tapi sebabkan kita fikir yang akan datang, kalau tu macam mana, kalau ni macam mana, akhirnya diri kita ni dihantui dengan perasaan takut sentiasa. Sedangkan orang yang betul-betul ikut hidayah Allah, ada tak perasaan takut dan sedih? Takkan ada. Sebab dia sedang fokus, hari ini apa yang aku boleh buat untuk Allah. Besok hari aku tak tahu lagi aku hidup ke tak. Tapi kalau anak-anak dunia ini, yang jauh daripada Al-Quran, yang tidak ikut hidayah Allah, hati dengan otak dia penuh dengan dunia, dia akan fikir besok aku nak buat apa, lusa macam mana kesihatan aku kena ni, kena tu, disibukkan dengan urusan dunia. Boleh faham tak? Okay. Walaupun pada asasnya dalam badan dia ada penyakit, tapi pada hari itu pagi dia bangun, dia boleh buat semua perkara tanpa terhalang dengan penyakit dia sihat. Bersyukurlah kepada Allah. Telah sempurna bagi dia kenikmatan dunia yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Di sisi dia ada makanan asas pada hari tersebut. Nabi sebut yaumihi, satu hari je. Syuf. Nabi nak ajar kita supaya jadi anak-anak akhirat. Tapi kita ni lain. Bukan setakat qutu yaumihi, qutu sanahi. Qutu sanatihi. Ada makan yang cukup untuk jangka waktu setahun. Macam mana tu dia boleh dapat makan, dia dah simpan untuk setahun, melainkan tidak dia tertipu ataupun tersibuk dengan urusan dunia. Betul kan? Orang yang ada beribu, berjuta-juta dekat akaun dia, pasti urusan dia lebih sibuk berbanding orang yang tak ada duit. Sebab apa? Tak mungkin dia akan dapat duit tu, melainkan dia sibuk meeting, cari duit, OT dan sebagainya. Betul kan? Sebab tu Nabi nak ajar kita, jangan pernah kau risau makanan untuk besok hari, lusa hari, tulat hari, tak. Jika kau dah ada makanan untuk hari itu, dan itulah kemuncak asas kenikmatan dunia, maslahat duniawi yang kau telah perolehi. Sekarang fokus untuk dapat akhirat. Fokus. Sebab kita dah tahu, rezeki masing-masing tidak akan Allah beri, melainkan tidak akan mati seseorang nyawa ataupun tidak akan mati seseorang melainkan telah Allah sempurnakan rezeki dia.
sesuatu jiwa tidak mungkin Allah akan tarik melainkan setelah Allah sempurnakan semua rezeki dia tanpa terkecuali. Jadi kenapa kita nak risau soal rezeki? Kita jalankanlah perintah Allah, cukup. Rezeki itu semua adalah urusan Allah. Tapi yang kita risau sekarang, adakah kita di kalangan orang yang Allah permudahkan untuk beribadah ataupun Allah permudahkan untuk masuk ke neraka. Yang risau adalah adakah kita di kalangan orang fanuyassiruhu lil yusra ataupun fanuyassiruhu lil usra. Itu yang kita kena kejar untuk masukkan di kalangan orang yang Allah permudahkan untuk beribadah. Boleh faham maksud saya? Itu yang kita kena risau. Tapi rezeki kita, cukup kita badul asbab, kita usaha sebagaimana yang Allah perintahkan, selanjutnya kita berserah kepada Allah. Setelah apa? Setelah kita dapat tiga ni. Kita dah bangun aman, kita sihat tubuh badan, kita dapat makanan untuk hari itu, dan sekarang kita fokus untuk jadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Okay? Faka'annama, seakan-akan hizat, dikumpulkan baginya dunia. Dunia dah ada di hadapan dia. Cuba kita tengok sebaliknya. Orang yang kaya. Orang kaya. Yang seakan dalam mata pandangan manusia ni, orang kaya dah ada semua dunia kan? Okay, cuba orang kaya ni bangun, tapi negara dia penuh dengan peperangan. Tenang tak hidup dia? Dia bangun, dia tengok berita, dia cakap, tempat dia sekarang adanya penjahat masuk. Dengan harta yang dia ada, apa semua kelebihan dia ada, tenang tak hidup dia? Okay, kalaulah aman pun, dia bangun, tapi tiba-tiba pening kepala, sakit kaki. Walaupun dia ada kereta yang mewah, rumah yang besar, dia boleh nikmati tak benda tu? Kalau bangun dalam keadaan sakit, pun tak berguna juga. Begitu juga kalau dia aman, rumah dia besar, dia dah sihat, semua dia ada, tapi rumah dia tak ada makanan. Tenang tak hidup dia? Jadi inilah asas maslahat duniawiyah kita. Okay? Begitu juga yang ditegaskan dalam hadis tadi. Zakon boleh balik hadis. At'imah dengan kiswah, makanan dengan pakaian, itulah asas maslahat duniawiyah. Manakala asas maslahat diniyah, kebaikan dari sisi urusan agama adalah hidayah dan maghfirah. Okay, jadi Allah sebut kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua daripada kalian tanpa terkecuali dalam keadaan lapar, melainkan siapa yang Allah berikan makan. Apakah yang kita maksud daripada firman Allah dalam hadis kursi ni? Illa man at'amtuhu. Kecuali yang aku beri makan. Adakah makanan jatuh kat langit? Adakah kita bangun tiba-tiba kita rasa kenyang? Oh, Allah bagi aku makan. Adakah sebagaimana berlakunya peristiwa Maryam? Dia duduk je dekat bilik dia, tiba-tiba datang buah-buahan musim sejuk ketika dia musim panas. Buah-buahan musim panas ketika dia musim sejuk. Adakah itu masuk Allah berikan makan? Jadi apa yang dimaksudkan Allah sebut ni? Semua kita lapar ni. Pada hari ni kita semua lapar, melainkan siapa yang Allah berikan makan. Jadi kalau kita betul-betul faham firman Allah ni, setiap suapan yang kita masuk pagi tadi, sarapan, ataupun nanti siang, kita tahu ini semua datang daripada Allah. Allah bagi aku makan. Tapi kalau anak kita tanya, Allah bagi makan, Allah suap ke? Allah hantar burung ke makanan sampai depan rumah? Kita nak jawab apa? Faham soalan? Jawab lah. Jasad minat. Okey, cuba buka surah Al-Waqiah. Ayat berapa? 43 Ayat 42. Surah Al-Waqiah ayat 42. Surah Al-Waqiah ayat 42. Itulah penafsiran ataupun itulah penerangan bagi apa yang Allah sebut, melainkan apa yang aku berikan makan. Jadi bagaimanakah proses Allah berikan makanan kepada hamba-hamba Allah ni, Allah beritahu dalam surah Al-Waqiah. Bukan. Cuba bawa lagi. Lagi bawah. Lagi. 60 ni 63. Ni 63. Okay, surah Al-Waqiah ni sebagaimana kita tahu, Allah menceritakan pada awal pembuka surah ni, Allah menceritakan tentang siapa? Sabiquna al-awwalun.
Sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului, orang yang terbaik, muhsin. Okay, sabiqun bil khairat. Kemudian Allah menceritakan tentang ashabul yamin, tentang golongan kanan, orang-orang yang beriman, dengan apa yang Allah persiapkan ganjaran bagi mereka di syurga nanti. Kemudian Allah juga menceritakan tentang ashabul shimal, golongan kiri, orang-orang yang kufur, orang yang tidak taat, dan apa yang balasan yang Allah janjikan dekat neraka nanti. Cuma kisah ini ataupun perbahasan ini yang Allah ceritakan tentang ashabul yamin, as-sabiqun dengan ashabul shimal tidak mungkin berguna bagi seseorang jikalau dia belum betul-betul beriman terhadap hari akhirat. Itulah yang terjadi bagi orang-orang kufar Quraisy. Ayat ini turun kepada mereka, tapi tak masuk. Kenapa? Kerana mereka masih ada lagi keraguan terkait dengan urusan akhirat. Dia cakap, bagaimana Allah boleh bangkitkan kita setelah kita dah tak ada apa-apa dah, tinggal tulang berulang je. Benda tu tak mungkin. Okay, jadi Allah nak ingat balik. Allah nak memperingati mereka balik. Allah menjadikan kamu semua ini yang pada asalnya tiada, jadi ada. Adakah benda itu lebih berat untuk Allah jadikan benda yang ada, Allah kembalikan menjadi ada? Mana lagi berat? Allah buat sesuatu yang sebelumnya tak ada, jadi ada. Dengan sesuatu yang ada tapi dia hilang, Allah jadikan dia balik. Kalau ikut akal logik, kalau orang yang beriman dengan akal logik ni, kalau ikut akal logik yang sihat, mana lagi berat bagi Allah? Awal lah. Tapi Allah boleh tak cipta kita dengan sempurna daripada asalnya daripada air mani yang Allah sebut sebelum ayat ini. Allah memperingati mereka balik. Jadi kalaulah daripada air mani yang pada asalnya dengan warna yang satu, bentuk yang sama, tetapi lahirlah pelbagai bangsa dengan rupa paras yang berbeza, Allah mampu buat dengan begitu sempurna. Takkanlah Allah nak bangkitkan dan mengembalikan kita dengan rupa asal, ada satu benda yang mustahil. Boleh faham tak? Okay. Kemudian setelah itu Allah beritahu, setelah Allah ciptakan kita semua ni dengan sempurna daripada air mani ni, kita boleh tumbuh besar menjadi diri kita sekarang ni, menjalani kehidupan kita dengan sempurna ni, dapat makan, tidak lain tidak bukan illa man at'amtuhu. Allah yang bagi makan. Macam mana cara Allah bagi makan? Allah cerita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afara'aitum ma tahruthun. Dah harfiah yang kita terjemahkan, apakah kamu tidak perhatikan apa yang kamu tanam? Tapi sebenarnya maksudnya, kabarkan kepadaku apa yang kamu tanam. Allah bertanya kepada kita, kabarkan kepadaku apa yang kamu tanam. Kita tanam apa? Tanam durian, tanam jambu, tanam macam-macam lah. Kat pokok, dekat rumah kita tanam pokok bunga, tanam apa? Cili dan sebagainya. Okay. Sekarang Allah nak ajak kita berfikir ni. Allah mulakan ayat ni, Allah mulakan penceritaan tentang illa man at'amtuhu, aku yang bagi makan. Allah bawa kita berfikir. Sekarang aku nak tanya, Allah nak tanya kepada kita, apa yang kita tanam? Kita tanam macam-macam. Okay, tapi setelah itu Allah sebut, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Setelah engkau tanam, yang tumbuhkan tumbuhan itu engkau ke aku? Adakah engkau yang tumbuhkan tumbuhan itu ataupun kami yang tumbuhkan tumbuhan itu? Saya Allah. Kita hanya mampu tanam saja, kita timbus, kita bagi baja, kita bagi air. Dan kita tak mampu cakap, keluarlah pokok tu. Keluar. Keluar buah. Keluar. Tak ada. Tak ada siapa mampu kat dunia ni. Betul kan? Sebab tu ada hadis, Nabi sebut, la taqulu zara'na walakin qulu harasna. Harasa. Ada satu hadis sahih Nabi sebut, kalau kita tengok tafsir Ibn Kathir, Nabi sebut la taqulu zara'na walakin qulu harasna. Atau kama qala sallallahu. Daripada ayat ini Allah nak ajarkan kita akidah. Akidah bahawa kita hanya mampu berusaha. Selain daripada itu semua kembali kepada Allah. Dan tumbuhnya pokok itu langsung tak ada kaitan dengan usaha kita. Faham tak? Kita berusaha tanam benih dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah perintah. Itu bazul asbab. Tapi setelah itu ada tak kaitan kita letak baja tu, kita tanam tu, ada tak kaitan benda tu?
Langsung tak ada kaitan, melainkan dia tumbuh tu hanya dengan izin Allah semata. Itu akidah. Yang keduanya, Allah nak ajarkan kita tentang adab dalam kita bercakap dalam seharian kita. Mungkin ada orang tanya, cantiknya pokok kat rumah awak ni, banyak buah. Biasalah, saya tumbuhkan dia sebab saya bagi baja. Macam mana buah boleh sedap? Sebab time saya tanam tu, dia tumbuh tu, saya jaga dia. Ada tak perkataan-perkataan macam ni? Ini mungkin kita tak sebut sampai tahap kufur lah, tapi ini kurangnya adab bersama Allah. Sebab tu Nabi ajar adab kat kita, jangan sebut aku tumbuhkan, tapi sebut aku tanam. La taqulu zara'na. Zara'na tumbuh. Tahrusu ni tanam. Jadi, macam mana kau boleh dapat pokok macam ni? Aku tanam, tapi yang tumbuhkan Allah. Itu adab. Dan boleh kiaskan dengan urusan dunia. Macam mana kau boleh berjaya? Aku usaha je, tapi yang bagi rezeki adalah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Jangan macam mana kau boleh berkaya? Hasil daripada aku jualan jeruk ni, aku dapat beli cek. Semata. Tak ada langsung muji Allah. Itu istidraj. Dan hasil istidraj lain ada dengan hasil Allah bagi rezeki itu dibawa dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah. Itu bukan nikmat, itu musibah. Okey, jadi itu adab kita kepada Allah. Macam mana kau boleh dapat kereta besar ni? First sekali, hadza min fadli Rabbi. Kemudian sebab aku pinjam duit mak bapak aku lah, aku dapat beli kereta. Itu sebab. Okey, tapi yang memberi hanyalah Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapa yang mampu untuk menghalang jika engkau nak memberi, dan tidak ada siapa yang mampu untuk memberi jika engkau halang. Itu akidah. Dan betul-betul siapa yang faham perkara ini, hidup dia nescaya akan tenang. Hidup dia akan tenang. Okey? Kemudian bawah sikit. Buktinya, mungkin ada orang cakap, tak. Aku tanam dan tumbuh menjadi hebat ni sebab aku juga. Kalau aku tak jaga, aku tak baja, tak mungkin jadi macam ni. Allah nak templak dia. Lau nasha'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalaulah Allah kehendaki untuk jadikan tumbuhan tersebut hutaman, lenyap, hancur. Fadhaltum tafakkahun. Kau akan dalam keadaan tercengang. Pernah tak? Berlakunya, orang dah tanam, dah letak baja, dah letak macam-macam air pun semua, tapi tumbuh tapi tak ada buah. Ada tak? Ada. Pernah tak? Tumbuh ada buah tapi buah busuk. Pun ada juga. Itu semua menunjukkan bahawa manusia tak ada apa-apa kaitan pun dengan apa yang telah Allah tumbuhkan daripada tumbuhan. Tak ada apa-apa kaitan. Kalau ada kaitan, tak akan ada oren yang masam, tak akan ada buah durian yang busuk, betul tak? Kalau semua di bawah kehendak manusia. Kita tak akan jumpa buah yang busuk, buah yang low grade, tak ada. Semua buah yang grade A punya. Tapi ada tak perbezaan grade A, grade B, grade C? Itu semua menunjukkan bahawa semua ini adalah atas kehendak Allah semata. Sebab tu kalau Allah sebut, aku hancurkan tumbuhan itu, kita semua akan tercengang. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Imam kita akan cakap, inna lamughramun. Kita ni dah dibebani dengan hutang. Kita dah rugi. Dah tanam 1 ekar, 2 ekar. Jikalau dia tak kembalikan kepada Allah, hati dia tu dalam dia nak berusaha itu, bila Allah tak berikan dia kenikmatan dengan adanya buah lebatnya lain sebagainya, pasti dia akan keluarkan perkataan ini. Pasti. Jadi ini adalah perkataan manusia yang menganggap bahawa apa yang dia buat tu ada hasil daripada dia. Kita dah rugi. Inna lamughramun. Ni hasil bila Allah tak bagi dia kunjung tumbuhan dia tak sempurna, ataupun ada tapi tak ada buah, ataupun ada buah tapi busuk. Orang yang tak tadabbur Al-Quran, orang yang beranggapan bahawa pokok tu tumbuh sebab dia akan cakap apa? Rugi aku. Dia langsung tak kembalikan kepada Allah. Dia faham? Ataupun dia cakap bal nahnu mahrumun. Bahkan kita ni dah tak ada hasil, dah habis. Jadi sebab tu nikmatnya kita bila jadikan Al-Quran ni sebagai buku panduan, dengan ayat ini kita boleh faham tak? Oh, macam inilah yang Allah maksudkan. Tak akan rasa sedih dan tak akan rasa takut.
Sebab semua dia yakin bahawa semua datang daripada Allah. Okay, jadi illa man at'amtuhu, makanan yang ada kat kita ni, kita akan makan apa? Pagi tadi makan apa? Spaghetti. Ada sayur-sayur. Spaghetti tu pun daripada mana? Tahu tak? Gen Z ada daripada tepung. Tepung tu daripada mana? Gandum. Gandum tu tak akan mungkin akan ada di hadapan kita melainkan balna apa? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah sebagai zari'un. Akhirnya kita dapat makan spaghetti. Tapi setelah kita dapat makan spaghetti, kita fastat'imu ni tak? Kita minta kepada Allah untuk beri makan tak? Dengan apa? Dengan kita baca bismillah dulu, makan tak membazir, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Okay, cuma kita nak bahas. Jadi maksud illa man at'amtuhu adalah apa yang semua berada di hadapan kita, makanan ini semua berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu semua tidak akan mungkin tumbuh melainkan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Kita hanya mampu tanam benih sahaja. Itu pun sebelum kita nak tanam benih, kalau Allah tak izinkan bumi itu terbelah, lembut, kita tak mampu. Ni kalau kita nak tanam pokok kat sini, tumbuh tak? Yelah tahulah bismillah, tapi semua ada musabab dia. Kalau dia cakap semua bismillah, jomlah kita tanam pokok kat sini, itu jahil. Faham tak? Jangan jadi seperti orang apa ni? Lawan daripada Qadariyah apa? Jabariyah. Orang Jabariyah macam tu. Okay, jadi bumi ni pun Allah jadikan dia lembut, akhirnya kita boleh belah, kita tanam, kita timbus balik. Dan tak mungkin tumbuhan daripada benih itu mampu untuk keluar pokok, melainkan Allah buka balik belahan bumi tersebut. Faham tak? Kalau Allah tak buka, dia tak dekat sampai kat situ je. Jadi semua ni atas kehendak Allah. Jadi apa yang makanan kita datang ada di hadapan kita ni bukan sebab pihak pengurusan yang sponsor ke, mak bapak yang masak ke, tak. Semua datang daripada illa man at'amtuhu. Bila kita ada keyakinan ni, ada hasil dia. Okay. Cuba tengok bawah lagi. Kemudian setelah Allah sentuh bab makanan, Allah sentuh bab minuman. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Akif. Beritahu apa yang air yang kamu minum ni? Air kowe, air putih. Kemudian cuba bawa lagi. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Air ni Syakir dapat sebab kowe punya ke? Sebab pihak pengurusan bayar bulan-bulan ke? Atau sebab Allah? Macam mana boleh sebab Allah pula? Allah tiba-tiba jadikan kowe dekat situ. Tahu-tahu datang, ada kowe lah. Panjang cerita, cuba pendek kan? Jadi air yang berada di hadapan kita ni, setiap hari kita akan minum air. Dengan pelbagai jenis air. Air tersebut adakah dia ada di hadapan kita sebab kita semata atau sebab Allah? Illa man at'amtuhu. Allah semata. Jadi ya Allah, jikalau kita ada perasaan ini, kita sentiasa akan berada di dalam hidayah Allah. Kita akan sentiasa berada dalam jagaan dan hidayah Allah. Pasti. Sebab hati kita sentiasa berpaut kepada Allah. Hati kita tunduk, merendah diri sentiasa kepada Rabbul Alamin. Okay. Jadi air ni tak mungkinlah tiba-tiba ada di hadapan kita. Tapi ia daripada Allah. Macam mana tu? Yang Allah sebut. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Adakah kalian yang menurunkan air itu daripada awan muzni? Ataupun kami yang turunkan? Allah bertanya ni, tapi Allah nak jawapan tak? Allah tak perlu jawapan, Allah tahu. Tapi kenapa Allah tanya? Supaya manusia yang terkadang minum air dan lalai nak bersyukur kepada Allah, akhirnya dia terfikir. Contohnya anak tanya, kenal tak siapa ni? Kenal tak siapa ni? Anak tahu tak jawapan dia? Tapi kenapa anak tanya? Sebab ada sebahagian pelajar yang lalai. Tak fokus. Tak kenal anak Dengar kau. Macam tu lah lebih kurang. Siapa yang turunkan air? Allah ke manusia? Allah. Jadi kenapa bila tahu Allah turunkan, bila minum dengan tangan kiri, tak nak bismillah, lepas tu tak nak cukup alhamdulillah. Kenapa? Bila minum tak perhatikan minuman tu apa dalam dia, halal ke, tak halal ke, dan lain sebagainya.
Itu Allah nak templak manusia. Kemudian lagi satu. Allah nak mengajak manusia berfikir, tadabbur. Apa dia? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Jikalau tadi Allah sebut yang makanan tadi. Aku yang tumbuhkan ke engkau yang tumbuhkan? Kalau orang cakap, aku je boleh tumbuhkan. Okay, kalau Allah lenyapkan, kau nak buat apa? Ataupun Allah tumbuhkan tapi tak ada buah, kau nak buat apa? Ataupun ada buah tapi buah tu tak boleh makan, kau nak buat apa? Tak boleh nak buat apa? La mughramun la mahrumun. Air juga. Allah yang turunkan ke engkau yang turunkan? Ada mungkin orang cakap, saya lah, saya yang kocok-kocok air dia, saya yang buat air kopi, teh apa semua. Buat bentuk siap kan? Lepas tu Allah nak ajar berfikir ni. Lau nasya, jikalau kami berkehendak menjadikan air tersebut air yang ujaj, masin. Bayangkan kita nak buat kopi ni, kita tekan kuih, keluar air masin. Jadi tak kopi? Jadi kopi masin lah. Sedap nak minum. Kedai kopi semua tutup. Bayangkan seorang suami balik daripada kerja penat. Saya buatkan air. Sekali dia buka air, pipe, keluar air masin. Dia masak air, dia tak tahu air masin. Dia buat kopi-kopi, suami dia minum. Agak-agak suami dia senyum ke, hembus kat muka dia. Jadi, kehidupan kita tenang tak kalau jadikan air hujan tu air yang masin, sumber kita minum kuih ni air masin. Tapi, kenapa kita tidak nak syukur? Walaulah tashkurun. Tapi masih lagi tak nak bersyukur, kenapa? Pelik tak manusia ni? Pelik sebab dia jauh daripada Al-Quran. Okey? Kemudian, ini air, makanan dan minum masuk. Kemudian Allah ajak kita berfikir lagi. Kalaulah Allah dah tumbuhkan tumbuhan, dah ada gandum, dah ada beras, dah ada macam-macam, hasil daripada berumput, adanya lembu. Okay, lepas tu air Allah turunkan, boleh kita buat macam-macam. Ada kopi, ada teh, ada Milo, ada Horlick. Teh pun bermacam, teh OIS, teh C, teh apalah. Tapi kalau tak ada satu nikmat yang Allah juga, disebabkan Allah lah ada benda ni, pun tak wujud perkara tu di hadapan kita. Apa dia? Api. Pernah tak kita terfikir? Pernah tak ibu-ibu ataupun orang rumah yang suka memasak, anytime dia buka dapur tu, boleh bertambah iman dia? Boleh bertambah iman, betul lah. Kalau dia tak ada dapur, dia buka keluar api. Allahu Akbar. Kalau tak ada api ni, tak boleh masak apa. Dan api ni semata daripada Allah. Jadilah isteri yang solehah kan. Itu yang maksudnya istilah masak dengan iman kan. Okey, cuba tuan ni. Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kau tidak perhatikan ataupun kabarkan kepada aku api yang kau masak dengan dia? Api yang kau jadikan sebagai untuk kau masak. Masak daging lah, masak sayur lah, masak air pun. Air tak mungkin kita boleh masak, buat kopi, buat teh kalau tak ada api. Pernah perhatikan tak? Kalau ada orang perhati, ada kita tanya, ni kau boleh buat teh ni sebab Allah izinkan ke sebab kau buat? Sebab aku buat lah. Aku yang ada bijak, aku dah belajar, ambil degree master untuk belajar buat teh. Lepas tu teh aku sedap. Okay, Allah nak bertanya kepada dia. Aantum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyi'un. Pokok-pokok yang disebabkan pokok tersebut, adanya api yang tumbuhkan kau ke yang Allah? Allah yang buat. Dia tercengang lagi. Betul kan? Tak mungkin api akan ada melainkan dengan pokok. Walaupun zaman sekarang ni dengan pelbagai teknologi, karen lah, gas lah, lain sebagainya. Tapi kalau tu semua benda tak ada, macam mana nak masak? Akhirnya dengan kayu. Okay. Kowe ada, boleh buat air panas. Tapi kalau tak ada karen, kita pakai apa? Pakai gas. Tapi gas habis, pergi kedai Aceh, Aceh pun dah habis. Kita nak buat apa? Akhirnya kita ambil syajarah, pokok ni, kita kumpulkan, kita buat api. Betul kan? Ya, akhirnya kembali kepada Allah. Baik, itulah sedikit sebanyak apa yang Allah nak terangkan tentang illa man at'amtuhu. Semua kita ni akan lapar, melainkan siapa yang Allah berikan makan. Dengan Allah jadikan tumbuhan itu boleh tumbuh, akhirnya adalah pelbagai makanan di hadapan kita. Dengan Allah jadikan air hujan yang turun dengan sederas-derasnya, air yang dalam keadaan tawar bukan masin, akhirnya kita boleh minum dan buat macam-macam jenis air minuman. Semua itu adalah kerana
Allah yang beri kita makan. Okey, balik pada hadis. Sebab tu setelah tu Allah sebut fastat'imuni. Fastat'imuni. Mintalah kepadaku makanan. Ut'im, pasti aku akan beri kau makan. Konsep dia sama juga. Bila kita dah tahu makanan ni semata datang daripada Allah, jadi wajib kita sandarkan hati kita ini dalam kita nak memperolehi makanan kepada siapa? Semata kepada Allah. Dengan apa? Fastat'imuni. Minta makanan daripada Allah. Maksud minta makanan daripada Allah tu maksud dia apa? Sebelum kita nak makan, kita kena berdoa. Dan empat perkara yang Nabi sebut ni, Nabi tutup dengan perkara fastahduni, minta hidayah, doa. Fastat'imuni, minta makanan, doa. Fastaksuni, minta pakaian, doa. Lepas tu, minta ampunan, berdoa. Setiap ibadah ataupun setiap perkara yang kita nak lakukan, minta hidayah, minta makan, minta pakaian, semua kena ada doa. Doa itu apa? Doa adalah ibadah. Jadi sebenarnya maksudnya fastat'imuni bukan sekadar ya Allah berikan aku rezeki. Dalam kita nak mengkonsumsi rezeki Allah itu, kita kena konsumsi dengan ibadah. Boleh faham? Itu maksud dia. Jikalau kita dapat rezeki daripada Allah, dimulakan dengan kita minta hanya kepada Allah, berpuas hati kepada Allah, akhirnya kita berusaha, bertawakal. Bila kita dapat, dalam kita mendapat rezeki Allah tu, kita penuhi dengan ibadah. Sebab doa huwal ibadah. Baik sebelum kita makan, ketika kita makan, setelah kita makan. Barulah ut'imkum. Maksud Allah akan beri makan, maksud dia apa? Orang beriman Allah bagi makan tak? Orang kafir Allah bagi makan tak? Tapi apa perbezaan orang yang minta Allah makan, Allah bagi makan, dengan orang yang tak minta Allah makan pun, Allah juga bagi makan? Apa bezanya ut'imkum, aku beri kau makan, tapi beri makan kepada orang yang minta dengan orang yang tak minta? Apa perbezaan dia? Okey, apa perbezaannya? Allah suka, Allah bagi makan. Allah tak suka pun Allah tetap bagi makan. Sebab Allah Ar-Rahman. Jikalau itu konsep dia, buat apa kita nak fastat'imu ni? Kita tak perlu minta Allah sebab makanan akan datang. Boleh faham maksud anak? Tapi dalam ayat hadis qudsi ni, Allah nak ajarkan kita dalam nak minta makan tu, proses dia sebelum, ketika dan setelah itu semua adalah ibadah. Doa. Barulah ut'imkum. Aku beri kau makan. Jadi di situ seakan-akan ada makanan yang sebenarnya ada, dan ada juga makanan yang Allah beri tapi bukan sebab hasil daripada Allah sayang dia. Boleh faham? Boleh faham soalan? Jadi apa perbezaan ut'imkum kepada orang yang fastat'imu ni dengan ut'imkum kepada orang yang melupakan Allah? Sebab dua-dua pihak ni Allah akan bagi dia makan. Jadi apa perbezaan dia? Ahsan, barakallahu fiik. Keberkatan makanan tersebut. Apa kemuncak keberkatan makanan yang kita perolehi daripada Allah? Dengan makanan tersebut akhirnya dapat kita bertambah ketaatan, bertambah syukur, bertambah ibadah. Ada tak orang lepas makan lagi tambah malas, lagi tambah jauh daripada Allah? Ada tak? Ramai. Jangan cakap lepas dia makan, sebelum dia makan dengan dia ambil gambar, dengan dia dia post, dengan ada rasa riak, menyebabkan orang semua sedengki dan sebagainya, itu fastat'imuni ke tak? Jauh daripada perintah Allah. Akhirnya makanan tersebut jadi makanan yang tidak berkat. Makanan yang menjadi musibah untuk dia. Bermacam makanan dengan begitu enak, tapi makanan tersebut akhirnya menyebabkan dia jauh daripada Allah. Musibah tak? Kadang kita mungkin makan sebiji kurma dengan satu air, aswadan. Siapa tu? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan sebiji kurma itu, dengan satu tegukan air, menjadikan Nabi apa? Abdan syakura. Itu ut'imkum. Keberkatan makanan kat situ. Okey? Ada tak orang makan, kenyang, akhirnya jadi ngantuk. Bila dia ngantuk, jadi malas. Bila jadi malas, kadang dia tak boleh nak fokus, nak buat ibadah pun tak boleh nak full. Solat pun, dah tayyat akhir ke? Bukan sekat tayyat akhir, imam dah istighfar dah. Dia baru nak at-tahiyyah. Sebab apa? Kemungkinan besar ketika dia dapat makanan itu bukan fastat'imu ni. Makanan tu yang menyebabkan dia rasa ngantuk dan sebagainya. Okey?
Jadi boleh faham firman Allah, ya ibadi, wahai hamba-Mu, kullukum ja'iun, kita semua lapar. Apa yang ada di hadapan kita bukan sebab kita. Illa man at'amtu, melainkan aku yang beri makan. Allah bagi makan. Dengan Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah turunkan hujan, Allah jadikan ada api, barulah ciptanya makanan di hadapan kita kerana Allah semata. Kemudian bila kita dah faham semuanya datang daripada Allah, kewajipan kita adalah fastat'imuni, mintalah, beribadahlah kepada Allah dalam kita cari makan. Pasti nescaya hasilnya ut'imkum, Allah Rabbul Alamin akan beri kita makan dengan penuh keberkatan yang menyebabkan kita lebih tambah taqwa. Okay, last. Apakah konsep sebenar seseorang hamba dalam nak menjalankan fastat'imu ni? Dalam dia nak makan ni, bagaimana cara dia betul-betul nak menjadikan it'am ataupun makanan dia itu adalah ibadah, doa. Okay, cuba buka yang ni. Ada kat sini. Jadi perkara menunjukkan agama kita adalah agama yang begitu sempurna, agama yang mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah dalam setiap perkara. Dalam makan pun kita boleh tanamkan nilai tauhid. Nikmat apa lagi yang kita nak? Dalam kita makan pun kita dapat tingkatkan tauhid kita. Allahu Akbar. Itulah hamba-hamba Allah yang betul-betul meletakkan kedudukan Allah Rabbul Alamin pencipta dia dengan kedudukan yang sempurna. Ketika dia makan pun dia tak lupa kepada Tuhan pencipta dia. Okay? Jadi yang pertama sekali, sebelum kita makan kita kena mulakan dengan tasmiyah. Bismillah. Apakah yang dimaksudkan dengan bismillah? Tasmiyah ni adalah bismillah. Tasmiyah adalah bismillah. Oh, tak perlu Allah. Tasmiyah adalah bismillah. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Okay, kalau bismillahirrahmanirrahim apa pula? Basmalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah. Jadi kita kena bezakan. Ada perkara yang kita hanya perlu tasmiyah sahaja, ada perkara yang kita perlu basmalah. Dalam khusus makanan, sebelum kita makan ni, Nabi ajarkan kita basmalah ke tasmiyah? Tasmiyah. Okay. Jadi satu kesalahan bagi sesiapa yang bismillah, simpelnya. Tambahlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus tak? Bukan tambah berzikir lagi tambah bagus ke? Kenapa tak bagus? Uish, bid'ah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi SAW. Kenapa petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi? Kerana Nabi merupakan Rasulullah. Nabi merupakan pesuruh Allah. Itu yang kita telah menyaksikan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita tahu Nabi adalah pesuruh Allah yang berhubung dengan Allah, wakil dari kalangan manusia untuk sampaikan apa yang Allah nak, tiba-tiba kita anggap kitanya lebih baik daripada Nabi. Dengan hujah ni kita dah tahu benda itu pasti adalah benda yang paling buruk. Walaupun kita cakap berzikir ke apa ke, tak ada lagi alasan. Betul kan? Jadi sebelum makan, fastat'imuni, menjadikan makanan tersebut adalah ibadah, kita mulakan dengan bismillah, tasmiyah. Dalam keadaan kita betul-betul yakin inilah sunnah Nabi SAW, inilah yang terbaik. Jangan kita terliur dengan orang yang baca lebih daripada tasmiyah. Jangan kita terliur, macam best panjang doa dia. Nampak lebih warak dan zuhud. Tak, agama bukan istilah makin panjang makin baik. Tak. Agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak makin panjang makin baik, sebelum makan baca Al-Baqarah dulu. Okey. Jadi yang pertama sekali, fastat'imu ni hasil daripada kita tahu semua makanan adalah daripada illa man at'amtu, melainkan aku yang beri, pasti ada hasil. Hasil dia adalah kita menjadikan makanan itu adalah ibadah. Caranya bagaimana? Sebelum kita makan, kita mulakan dengan bismillah. Kerana Nabi SAW
Ya'muru bitasmiyati qabla al-akl. Nabi SAW sendiri, Muhammad bin Abdullah salawatullah wasallamu alaih, mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk tasmiyah sebelum makan. Haitsu qala, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang daripada kalian makan, falyadhkur ismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Falyadhkur ismallah, hendaklah menyebut nama Allah, itu bismillah. Fa in nasiya, jikalau dia lupa, an yadhkur ismallah, dia lupa untuk menyebut nama Allah ketika sebelum makan, fi awwalihi falyakul, hendaklah dibaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Riwayat lain bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bayangkan kesempurnaan agama kita. Kalau kita lupa pun ada doa ganti. Nak menunjukkan apa? Allah nak ajak kita ketika kita makan, jangan lupa Allah. Jangan lupa ut'imkum illa man at'amtuhu. Jangan lupa tu. Kecuali siapa yang aku beri makan. Kalau Allah tak beri makan, kita mati kelaparan. Baik. Kemudian setelah kita baca bismillah, yang kedua kewajipan kita adalah makan dengan al-aklu bil yamin. Makan dengan tangan kanan. Okay. Ramai, makan dan minum juga. Makan dan minum adalah satu benda yang sama. Ramai tak di kalangan kita, dah bismillah, tapi makan pun dah tangan kanan, tapi dia lalai bab minum. Ramai tak? Ramai. Macam mana dia boleh lupa dalam bab dia minum tu? Tidak lain tidak bukan hati dia lalai ketika itu. Betul kan? Tapi kalau kita betul-betul hati hidup bersama Allah, kita yakin bahawa kita semua lapar, melainkan siapa yang Allah beri makan, nikmat air yang Allah berikan di hadapan kita ni, yang asalnya daripada langit, Allah jadikan dia tawar bukan asin, mesti kita nak ambil, tangan kiri, aku ambil tangan kanan. Betul kan? Itu kesempurnaan kehidupan seorang mukmin. Okay, jadi hatta Nabi SAW, Nabi menganjurkan alal akli wa syurbi bil yadil yumna, untuk kita makan dan minum dengan tangan kanan. Wa qala, Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum, jika salah seorang daripada kalian makan, falyakul biyamini, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Ini perintah ke? Falyakul ni amru ke atau perintah? Al-amru sah, perintah ke, atau Nabi cakap nak makan boleh, tak nak makan tangan kanan pun boleh? Ke Nabi suruh makan dengan tangan kanan? Nabi SAW memerintahkan kita makan dengan tangan kanan. Kalau bos cakap siapa nak makan, pukul 2. Berani tak kita makan 1.59? Dengan bos takut. Dengar cakap taat. Dengan Nabi SAW, alah, tangan kiri lah, kotor nanti cawan tu. Aku kan buat tangan kanan sikit. Ada sikit ni, membantu. Tak apalah, kotor pun tak jadi masalah, kan boleh cuci. Okay? Alasan masih macam dia tak masuk akal kan? Kemudian wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Jikalau dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanan. Jelas perintah Nabi SAW. Bukan istilah makan tangan kanan, minum tangan kiri. Pegang sudu tangan kanan, pegang garpu tangan kiri. Sama juga makan dengan tangan kiri. Ustaz Ana dekat Indonesia ni, saking dia terapkan benda ni, ketika dia makan, tangan kiri dia letak belakang. Walaupun dia duk bergaduh dengan nasi-nasi yang terakhir tu, susahnya. Dia langsung tak pakai tangan kiri. Dia tetap berusaha. Okay? Dan benda tu berlaku depan mata Ana lah. Sebab tu Ana ingat sampai sekarang. Okay, fa'ina syaitana, bukan, sebenarnya kalau Nabi tutup kat sini, Nabi perintahkan kita makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, cukup tak? Cukup. Rasulullah. Tapi rahmatnya Nabi SAW, Nabi beritahu hikmah di sebalik tu. Kewajipan seorang hamba bukan semua perkara nak kena tahu hikmah. Bukan. Ada terkadang Allah beritahu hikmah, ada terkadang Allah sembunyikan hikmah. Kerana apa? Allah nak uji keimanan kita. Tapi ada benda yang Allah nak beritahu hikmah dia, itu menunjukkan bahawa Allah nak kau buat betul-betul. Aku sampai beritahu hikmah ni, takkan kau boleh lupa. Okay, faham? Apa hikmah dia kita kena makan tangan kanan? Nabi sebut, fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yakulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Syaitan, musuh Allah, musuh kita, yang sentiasa mengajak kita kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefusukan. Makan dengan tangan kiri, sanggup ke kita makan ikut dia? Rasulullah, manusia yang terbaik,
Bukan sekadar makan dengan tangan kanan. Perintahkan kita makan dengan tangan kanan. Kita tak nak tiru ke? Tinggalkanlah apa pun 1001 alasan. Cawan kotor ke, apa orang panggil? Kidal ke, tak selesa ke, apa ke. Ada kena ada pengorbanan. Makan bukan tulis. Kalau tulis Nabi suruh pegang tangan kanan, anak tulis dengan tangan kanan. Sami'na wa ta'na. Tapi tak ada dalil. Alhamdulillah. Okey. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, al-aklu mimma yali. Makan apa yang ada di samping dia. Itu salah satu cara untuk kita menerapkan fastaqimuni, menjadikan makanan ini, makanan dalam kita bermakan itu adalah ibadah. Okay. Makan apa yang ada di hadapan kita. Apa hikmah Islam mendidik kita untuk makan apa yang ada di hadapan kita. Jangan gelojoh untuk capai benda yang jauh. Boleh nak capai tapi sabar dulu. Makan dulu di hadapan kita, minta orang suruh paskan tak jadi masalah. Jangan depan kita ada ayam goreng, kat hujung ada daging. Bagi aku daging. Bukan dosa, tapi itu bukan tahap ihsan. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Tak sampai tahap dosa seperti mana makan dengan tangan kiri. Tapi kesempurnaan kita dalam menjadikan makanan itu adalah ibadah, kesempurnaan dalam kita meyakini bahawa makanan yang berada di hadapan kita semua mutlak daripada Allah. Dalam kita nak makan pun kita jaga adab. Okay, apa hikmah dia? Islam nak didik apa dengan kita? Ada makanan favourite kita kat luar sana, kat depan. Tapi makanan yang kita tak suka ada dekat tepi kita. Apa dia? Ahsan. Kita dah tahu rezeki semua dah ditetapkan. Kalau makanan yang sedap tu bukan rezeki aku nak berebut pun, kalau Allah nak takdirkan bukan makanan aku dah ambil, jatuh bawah, masuk dalam longkang, boleh tak? Bila nak makan, ada orang telefon, tak sempat makan, habis telefon balik dah habis. Boleh tak? Tapi kalau dia yakin rezeki semua Allah dah tentukan, relax, sabar. Tiba-tiba ada orang nak tawarkan, nak tak makanan? Alhamdulillah. Nak didik kita bagaimana kita punya tawakul. Sabar kita. Walaupun kita lihat simple, tapi hikmah di sebalik itu, pengajaran begitu hebat. Sebab tu Nabi ajarkan makan dengan bismillah, tangan kanan, dan makan apa yang berada di hadapan kepada budak besar ke budak kecil. Nabi didik daripada budak kecil lagi. Budak kecil. Pernah dengar hadis dia? Siapa nama budak tu? Cucu Nabi? Bukan cucu Nabi. Bukan. Nama dia Omar. Tapi bukan Omar Saleh ataupun Omar Khattab. Dia Omar siapa? Umar bin Abi Salamah. Okay. Hatta Nabi SAW ala akli wa syurbi. Lahzah. Bawah. Ahwa. Awfa Nabi SAW bi akli mimma yali asyakhs. Nabi SAW mewasiatkan untuk kita makan apa yang ada di samping seseorang tu. Seseorang tu kalau samping dia ikan, ambil ikan. Kalau tak suka, sabar dulu. Okay? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, dia menceritakan, kuntu ghulaman. Ketika itu aku masih kecil lagi. Mungkin Ummu Amin, Aisyah, Abu Umar. Ghulam. Kemudian, fi hajri Rasulullah SAW, aku berada di ruangan makan bersama Nabi SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Dan ketika itu tangan aku terbang di apa nama dia? Sahfah ni talam. Talam. Dan itu juga salah satu sunnah yang saya akan bawakan dalil. Makan talam. Satu makanan cukup untuk 2 orang. Dua orang punya makanan cukup untuk 4 orang. Itu konsep dia. Okay? Jadi budak kecil biasalah. Kalau kita pun kalah dengan anak, tak apalah, masih budak kecil. Tapi Nabi SAW nak terapkan akidah dalam hati budak kecil tu, Nabi tetap tegur. Apa dia? Faqala li Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata kepadaku. Dan tarbiyah ini menjadi tak? Kalau tak menjadi, hadis ni tak sampai kat kita. Kalau kita cakap istilah, budak kecil janganlah, nanti dia menjadi mengamuk ni. Kalau jadi mengamuk, Omar bin Abi Salamah ni tak sampaikan hadis ni. Aku betul Nabi tak sampaikan ilmu. Tapi dia boleh terima tak? Dia boleh menerima. Tapi kita kena sampaikan dengan berlemah lembut. Macam mana Nabi SAW sampaikan? Ya ghulam. Wahai anak kecil. Dek, nak. Ni bukan, oi, kau makan elok sikit. Kau belah di sini. Tak, itu bukan cara Nabi SAW. Ya ghulam.
Itu satu panggilan daripada ketua negara, pemimpin, orang paling terhormat. Panggil budak, ya gulam. Boleh tak Nabi cakap kat sahabat sebelah, tolong tegur sekejap, Omar? Boleh je. Tapi Nabi direct tegur. Dengan panggilan yang begitu mesra. Apa dia? Samillah. Sebutlah bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima lagi lah. Nabi suruh kita apa? Bismillah. Jelas tak hadis ni? Tapi kenapa kita masih lagi macam rasa kurang? Kenapa? Tepuk dada tanya iman. Kemudian wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Tapi kenapa time ni Nabi tak sebut makan dengan tangan kanan? Sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Nak ikut syaitan ke? Nabi tak sebut benda tu. Sebab apa? Budak tu dah nak makan dah. Kita jangan pula bila budak tu nak makan, kita bagi tazkirah 1 jam 2 jam. Memang dia benci lah. Bagi yang seadanya sahaja. Singkatnya. Sebab memang makanan dah di depan dia. Kalau kita bagi tazkirah panjang pun, dia tak akan fokus ni. Dia fokus pada makanan. Budak kecil. Itu tarbiyah nabawiyah. Okay. Wakul biyaminik. Dan Nabi tahu tak? Akibat kalau makan dengan tangan kiri berdosa, ikut syaitan. Nabi sampaikan tak time tu? Tak. Tu cara bagaimana kita berdakwah. Hadithun nasa bima ya'rifun. Lagi satu apa dia? Nah, dalam kita berbicara, kita kena meraihkan orang di hadapan kita. Bihasbi lebih kurang gitulah. Likulli maqalin wa likulli maqamin maqal. Setiap kedudukan, setiap orang mad'u tu ada maqal dia tersendiri. Budak kecil ada cara dia, budak besar ada cara dia, orang tua yang lihat ada cara dia. Okay, wa kul mimma yalik. Ini wajhu dalalah. Dan makanlah apa yang ada di samping kau. Fama zalat tilka ni'mati ba'd. Dan inilah cara setelah Nabi wasiatkan, Umar bin Abi Salamah kata, inilah cara yang aku terapkan dalam aku makan. Fastat'imuni. Mintalah Allah makanan, beribadahlah Allah dalam kita makan. Cara dia apa? Bismillah, tangan kanan, wakul mimma yalik. Makan yang ada di samping kita. Tapi kalau misal kata kita ni bukan jenis makan talam, makan berlauk-lauk, kita boleh minta tolong orang. Tolong, saya nak makan itu bukan satu benda yang tercela. Ni jenis yang makan talam ramai-ramai, makanan yang dia suka ada kat ujung sana, dia sampai bangun, tangan dia kena nasi orang apa semua. Kan? Orang cakap, sampai orang cakap, dia ni tak sabar ke? Kan? Itu muruah dia hilang. Okey, seterusnya, sunnah yang diajar Nabi SAW, la'kul asabi' wa nasul qas'ah. Apa ni la'kul asabi'? Jilat jari. Tadi sebelum, ketika, dan ni setelah makan. Setelah makan, kita disunnahkan untuk jilat jari. Dan bersihkan qas'ah. Apa ni tadi? Talam. Pinggan ke, talam ke, kena betul-betul bersih. Tak ada sebutir nasi pun. Itu adalah cara Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okay. Amaran Nabi SAW, Nabi memerintahkan bilaqil asabi' untuk jilat jari. Was-sahfah, dan juga nampan. Apa? Talam. Badal akli, setelah kita makan. Anna Rasulullah SAW kana, Nabi SAW adalah pernah, idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang paling kita cinta, makan dengan 3 jari. Kemudian setelah Nabi makan, Nabi jilat asabi'ahu thalath. 3 jari ni Nabi. Jadi bertaubatlah orang yang cakap, gelinya. Yang buat siapa? Orang yang paling bersih. Luar dan dalam dia. Muhammad SAW. Lebih bersih daripada anda yang cakap geli tu. Jadi nak geli bertempat lah. Jangan sampai sunnah kita menyelipirkan. Faham tak? Jadi lepas makan ni, nasi-nasi yang ada dekat tangan kita ni, kita kena jilat, licinkan. Kenapa? Nabi sebut hikmah. Kalau Nabi sebut hikmah, pasti benda tu sangat penting. Okay, qal, dan perawi berkata, waqal, dan Nabi SAW bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha. Jikalau jatuh luqmah, sebahagian makanan ataupun makanan lah, di antara kalian jatuh dekat lantai, falyumitha anhal adha, ambil bersihkan kotoran, falyakulha, dan makan.
Ini satu kali, ini yang seterusnya template untuk makcik yang cakap, gelinya. Tadi dia geli jari, sekarang dia geli yang dah jatuh makanan. Yang suruh ambil, bersihkan dan makan siapa? Orang yang paling bersih jiwa dan luaran dia, Muhammad SAW. Kesempurnaan kebersihan Nabi SAW kalah kesempurnaan kebersihan orang-orang Jepun, orang-orang Barat. Jelas tak Nabi sebut, kalau jatuh, bersihkan dulu, jangan kotor-kotor terus makan. Itu memang gelilah. Kalau ada kekotoran yang tak boleh nak dibersihkan, tu jangan makan. Faham tak? Contoh ada apa? Makan chewing gum. Lepas tu berbual-bual terjatuh. Nabi suruh kutip. Alamak, ada pasir lah, ada apa. Nak bersihkan boleh mampu tak? Tu buanglah. Jangan, bismillah sanggup. Okey, boleh faham? Tak ada masalah. Yang penting kita yakin bahawa makanan itu dah tak ada kekotoran yang kita nampak dengan mata. Jangan kita sampai bawa pergi lab tengok ada bakteria tak. Tak perlu. Dan kalaulah kita buat ni kerana ikut sunnah dan perintah Nabi SAW, sakit tak dia? Ada takut tak? Nanti aku sakit perut semua. Dia tak yakin dengan Allah dan Rasul. Ketika itu diuji kejujuran dia berhubungan dengan Allah dan Rasul. Okay? Kemudian wala yada'ha li syaitan. Tangan dia yang ada nasi, dia punya talam yang ada nasi ataupun makanan yang dia jatuh tu, jangan pernah dia tinggalkan untuk syaitan. Jangan kasih can langsung dengan syaitan ni. Makan pun jangan bagi, tempat tinggal pun jangan bagi dia. Biar dia mati. Syaitan yang ada kat sini, mati kau. Itu cara kita orang beriman. Kita kenal musuh kita. Okay? Itu hikmah dia. First kali hikmah yang Nabi beritahu kepada kita, jangan pernah kita bagi can kat musuh kita. Barulah musuh kita takut dengan kita. Ni kita bagi dia makan, kita bagi dia duduk sebelah kita, kita bagi dia masuk dalam badan kita, kita berkawan dengan dia. Dah tak ada musuh dah, jadi kawan baik dah. Siapa tu? Syaitan. Itu hikmah terbesar. Walaupun makan kita nampak sepilih, tapi itu terikat dengan bagaimana kita menjadikan syaitan sebagai aduun mubin. Musuh yang nyata. Kemudian wa amarana an nasluta qas'ah, dan Nabi memerintahkan kita untuk membersihkan nampan, pinggan. Jangan tinggalkan sebutir nasi pun. Sebab tu bila ambil berpada-pada. Jangan ambil ikut nafsu. Itu habis makan kenyang tak habis. First kali dah ikut nafsu makan. Lepas tu tak habis dan membazir. Dah 2 kali dia langgar perintah Nabi SAW. Kemudian Nabi beritahu hikmah dia. Kenapa Nabi ni sampai kita nak kena jilat jari, sampai nak kena bersihkan pinggan? Tahulah tak nak bagi syaitan makan. Tapi kenapa? Salah satu sebabnya fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Tadi. Sebab kita tak tahu nasi yang mana kat jari kita tu yang menyebabkan betul-betul barakah, yang menyebabkan perut kita ni baik, hati kita ni bersih, kita lagi kuat bertakwa dan beribadah kepada Allah. Kita tak tahu. Sebab setiap makanan tu semua barakah daripada Allah. Ut'imkum, yang bagi makan siapa? Allah. Jadi jangan pernah kita tinggalkan sebutir nasi pun. Kemudian hadis sahih riwayat daripada Anas bin Malik, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian seterusnya, ijtima'un nasi 'ala ta'am. Ini sunnah. Sunnah adalah berkumpulnya manusia dalam nak makan satu makanan. Ini sunnah saja. Kalau tak buat pun tak jadi masalah. Tapi kalau buat, alhamdulillah. Okay. Qala Nabi SAW bersabda, ta'amul wahid yakfil ithnain. Kita ambil satu nasi, satu ayam, satu sayur. Untuk kita seorang kan selalu pergi kedai nasi campur. Sebenarnya tu cukup untuk 2 orang. Kita dengan isteri. Bagi yang ada isteri. Bagi yang tak ada isteri, menangislah dia bucu. Kalau tak ada isteri dengan kawan. Jadi sebenarnya nafsu kita ataupun kehendak kita nak satu nasi, satu ayam, satu sayur. Kita seorang. Tapi Nabi sebut makanan untuk seorang. Boleh faham? Apa hikmah dia? Yang ni Nabi tak betul hikmah. Jadi kita kena cari hikmah dia. Apa hikmah dia? Ahsan, ukhuwah. Kita dengan isteri akan bertambah sayang. Kita dengan kawan bertambah rapat. Bahkan dalam hadis saya bahas tentang jilat jari ni, ada hadis sahih Bukhari Muslim. Jangan pernah kau tinggalkan, jangan pernah kau bersihkan jari kau, melainkan setelah kau jilat ataupun dijilat.
Hadis sahih. Jangan bahaya ni. Sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jangan sampai kau bersihkan jari kau melainkan setelah engkau jilat ataupun dijilat. Siapa yang menjilat tu, dijilat tu? Isteri ataupun kawan ataupun anak-anak. Menunjukkan macam tadi hikmah tu, ukhuwah kita di kalangan kaum muslimin ni begitu rapat sekali. Tapi yang kawan tu janganlah terus buat. Ambil masa dulu. Tapi dengan isteri dan anak-anak, buat apa kita nak geli lagi? Dengan isteri dan anak-anak, lakukan sunnah ni. Mana tahu makin tambah sayang dan rapat. Jadi hikmah, satu makanan cukup untuk dua. Wa ta'amul itsnain yakfir arba'ah. Dan dua makanan, dua untuk orang, kawan kita ambil satu nasi campur, kita ambil satu nasi campur. Gabungkan, ajak lagi dua orang makan. Itu cara Nabi SAW. Hikmah dia, salah satu yang disebut oleh akhuna Haikal, ukhuwah. Ahsan. Lagi apa? Berkah. Bila satu makanan untuk dua orang, dua makanan untuk empat orang, agak-agak ada tak nasi yang tersisik? Mungkin jari kawan dia pun di sini, aku di sini. Jatuh pun nak ambil bersihkan. Sebab dia rasa macam tak cukup. Tapi sebenarnya cukup. Sulusul li ta'am, sulusul li syarab, sulusul li nafs. Nabi sebut konsep dia. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Tapi kita ni 3/3 untuk makanan dia. Nafas dengan air tak sampai lagi. Dah perut kembung baru minum air. Tak tahu air tu nak pergi mana kat perut. Kan? Itu barakah. Lagi, apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Tazkirah lah. Kan dia tazkirah. Selalu penyakit kita, khususnya orang Melayu ni, bila makan, bukan setakat dia membazir makanan, dia juga membazir apa? Waktu. Kan? Makan sikit-sikit, ambil sikit-sikit. Banyak waktu yang sebenarnya makan dia boleh buat 5 minit je. Baki tu dia boleh buat benda-benda yang lain. Fa'idha faraqta fansab. Tapi dengan cara kita makan berdua, makan berempat, lebih cepat tak waktu kita? Lebih singkat tak waktu makan kita? Lebih singkat. Lebih singkat. Jadi kita tak membazir waktu. Jadi banyak hikmah dia sebenarnya kalau kita nak gali. Dan setiap sunnah yang Nabi ajarkan kita pasti ada kebaikan dia. Yang seterusnya, dah habis waktu saya singkatkan. Yang seterusnya, adamil israf wa tana'um zaid. Tidak membazir dan tidak berlebihan dalam bermakanan. Tidak membazir dan tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan ni kalau dah ada nasi, ayam, sayur dah cukup. Jangan nak order tomahawk lah, pizza lah. Macam-macam berlebihan. Sampai akhirnya bawa kepada israf. Itu jangan. Hatta kalau kita nak menjamu tetamu pun jangan kita berlebihan. Buat sekadar. Itu cara Nabi SAW. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Tirmizi daripada Miqdam bin Ma'dil Karb, Nabi sebut, ma mala'al adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Tidaklah ada Adam ini mengisi suatu tempat kosong lebih buruk daripada dia isi perut dia. Maksudnya, boleh jadi anak Adam ni isi perut tapi dia isi dengan benda-benda yang buruk. Yang menyebabkan akhirnya bukan dapat keberkatan di sebalik makanan tu, dapat musibah. Itu Nabi sebut, tidak ada lagi benda yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada diisi perut dia. Bila tidak ikut syariat tadilah. Kenapa? Bihasbi ibnu Adam ukulatun yukminna sulbahu. Asasnya sebenarnya, anak Adam punya makanan ni, yang Allah perintahkan kita kulu washrabu, hanya untuk menegakkan kita punya tulang sulbi je. Sebab tu Nabi SAW terkadang makan 1 biji kurma dengan minum air untuk 1 hari, settle. Tak ada istilah makan pagi, makan duha, makan tengah hari, makan selepas tengah hari sekejap, makan sebelum petang, makan petang, makan malam, makan tengah malam. Itu adalah syarrun. Yang sebut siapa? Nabi SAW. Sebenarnya asas dia, sebab tu Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika hadis ni dia memecahkan makanan anak Adam tu ada 3. Asas, hajat dengan fadlun.
Cara anak Adam makan ni ada ketiga bahagian. Yang pertama sekali adalah asas. Asas adalah hanya untuk menegakkan tulang dia. Untuk dia mampu bangun, dia punya perut tak sakit. Yang kedua tadi apa dia? Hajat. Kalau dia berhajat untuk lebih daripada itu, boleh. Tapi dengan kadar apa? Fa inna kana la mahallata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Nak lebih daripada itu ada hajat boleh. Tapi siapkan perut itu ada 3 bahagian. 1 bahagian untuk makanan, 1 bahagian untuk minuman dan 1 bahagian untuk bernafas. Kalau orang makan dan minum sampai dah, aku dah tak boleh bernafas, itu memang tak ada bahagian untuk nafas dia. Okay. Kalau dia makan, dah saking banyaknya makan sampai nak masuk air pun dah tak boleh, itu pun dah ada berlebihan. Jadi kita kena pecahkan. Itu hajat. Okay. Kemudian fadlun adalah benda yang lebih daripada itu. Boleh tapi jangan sampai membazir dan memudaratkan. Jangan sampai membazir dan memudaratkan. Kemudian terakhir itu adalah ketika selepas kita makan. Sebelum, ketika dan selepas. Dan kemuncaknya adalah bila kita makan kita kena bersyukur. Asyukru lillah. Ini yang terkadang ramai orang lalai dan inilah yang paling penting. Kenapa dia paling penting? Kerana ganjaran dia begitu besar. Yang Nabi SAW janjikan kepada kita, barang siapa yang selepas makan dia betul-betul bersyukur kepada Allah, Allah akan bagi apa? Allah akan ampunkan dosa dia. Allah akan ampunkan dosa dia. Bayangkan kita makan kenyang, kita sebut Alhamdulillah, dosa kita terampun. Mudah tak Allah nak ampunkan dosa kita? Sangat mudah. Bila-bila masa Allah boleh ampunkan, tapi Allah nak uji. Hati hamba aku ni berpaut kepada aku ataupun lalai. Jikalau berpaut, aku akan bagi dia ganjaran. Berupa diampunkan dosa. Bila kita dapat maghfirah Allah, kita dapat apa? Tadi, hidayah dengan maghfirah dengan hidayah. Bila kita dapat maghfirah, pasti kita akan dapat hidayah. Okay. Jadi Nabi SAW bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang telah makan satu makanan ataupun minuman, summa qala, kemudian berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Apa ganjaran dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan bagi dosa-dosa yang lepas. Dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa kita banyak. Dosa kita jeling suami. Tapi dosa kecil ke besar tau? Yang besar. Itu kena bertaubat. Dosa-dosa lain lah yang kecil. Buang masa ke apa ke dan sebagainya. Rahmatnya Allah, Allah nak kita masuk syurga. Lepas makan kita baca doa, Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi bukan sekadar baca di mulut sahaja. Baca dengan perasaan apa tadi? Kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Itu kena hadir. Surah Al-Waqi'ah tu semua kena ada dalam pemikiran kita. Barulah mulut kita ni sebut, kita menghadirkan Allah bilisanihi wa qalbihi. Itu kemuncak tertinggi dalam kita berzikir. Hati dan lisan dua-dua hadir. Barulah kita perolehi ganjarannya. Kemudian waman labisa thauban faqal. Ni doa ketika lepas pakai baju lama. Pun sama juga, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang pakai pakaian lama dia, pakaian baru ada doa lain, kemudian dia sebut alhamdulillah, ya Allah segala puji bagimu ya Allah. Allazi kasani hadza sauba, engkau yang memberikan aku pakaian ini. Kullukum arin illa man kasautuhu. Kita semua tidak berpakaian melainkan siapa yang Allah berikan pakaian. Yang mana pakaian ni tidak ada sedikit pun daya dan kekuatan daripada aku, sedikit pun tak ada. Bukankah kau baru beli kat TikTok ke? Tak. Semua TikTok ke, pergi mall ke, beli kawan bagi ke, apa ke, semua tidak akan dapat kat kita melainkan dengan izin Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Berpaut hati kita kepada Allah. Soal ibadah dan soal tawakul. Ganjaran dia apa? Allah ampunkan dosa. Allah beri kita hidayah. Okay? Wallahu ta'ala alam. Jadi hari ini kita ada beberapa soalan sini. Nah. Kalau kita tidak sanggup jalan masih kita niat untuk sunnah pun boleh
Nah, soalan dia, zaman Nabi SAW Nabi pakai 3 jari. Sebab apa? Zaman Nabi dah ada nasi tak? Belum ada. Nasi itu datang daripada India, datang daripada Yaman. Bahkan 50 tahun sebelum ni Saudi pun tak makan nasi lagi. 50 tahun sebelum. Bukan zaman Nabi lagi. 50 tahun sebelum zaman Saudi lagi ni, dia belum makan nasi lagi. Nasi ni datang daripada Yaman, datang daripada India, datang daripada Asia. Jadi memang Nabi SAW makan dengan tangan 3 jari kerana makan roti, makan korma yang boleh tergapai dengan 3 jari. Kita ni dah makan gulai, banjir, sur, kuah campur. 3 jari sampai ke besok tak habis nasi kita. Tak jadi masalah. Boleh. Itu kembali kepada urf. Kemudian boleh tak kita jilat semua jari? Ya. Secara umumnya Nabi suruh jilat jari, bukan khusus 3 jari sahaja. Sebab hikmah dia apa? Semua nasi yang ada kat jari kita tu semua berkat. Kita tak tahu yang mana berkat. Jadi memang kita disarankan untuk jilat jari kita. Ataupun kita suruh isteri kita jilatkan. Wallahu ta'ala alam. Okay, mungkin cukup setakat tu. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kita besok minggu depan kita akan sambung poin yang seterusnya terkait dengan pakaian. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى